Okey, master sekalian. Okey, baru korang dengar suara aku. Tadi korang tak dengar pun suara aku. Okey, ini adalah jerat. Di mana jerat ni saja aku sharekan kepada korang sebab dalam tujuan survival hutan, pengetahuan tentang jerat adalah penting. Supaya kalau jadi apa-apa, kita boleh pasang jerat untuk tujuan cari makan dan juga pertahanan sekeliling yang pernah aku gunakan dalam hutan satu masa dahulu. Ini cara dia berfungsi. Ini kita ibaratkan makanan. Okey, kayu yang aku letak ni kan, ibaratkan makanan yang kita jumpa dalam hutan untuk kita jerat haiwan. Nampak kan? Dekat sini ada tali gelung, tali bulat. Tapi tali ni kena besar lah. Pasal untuk tujuan pelajaran aku buat kecil je lah. Tapi korang faham lah. Kalau yang sebenar, tali gelung ni kena besar. Kena besar. Besar macam ni pun tak apa, tak ada masalah. Kemudian, okey, bagaimana jerat ni berfungsi? Andai kata dalam hutan, kita pasang jerat, ada haiwan datang. Okey, nak grab makanan ni. Tengok apa jadi. Dia sangkut kat sini. Makanan ni akan terlepas lah. Dia akan sangkut kat sini. Sama ada kat sini ataupun tergantung macam ni. Nampak tak master sekalian? Bila mana dia dah tergantung macam ni, itu tandanya dia telah pun selamat menjalani hukuman gantung. Jadi bila mana dia telah menjalani hukuman gantung, kita ada hak untuk makan dia. Pasal kita lapar dalam hutan. Kalau tak lapar, engkau tak payah nak buat macam tu. Pasal engkau menganiaya haiwan. Jangan pasang suka-suka. Ini hanyalah tujuan pelajaran saja. Kalau engkau buat macam ni, semoga engkau yang kena jerat tu. Padan muka engkau. Pasal engkau menzalimi haiwan tanpa sebab-sebab yang munasabah untuk kepentingan diri sendiri. Okey, jerat ni hanyalah untuk tujuan pelajaran. Dalam dunia survival, jerat adalah sangat penting. Dulu kalau boleh aku tak nak ajar dan aku cuba elak sedaya upaya untuk kongsikan pengetahuan tentang jerat pada korang semua. Tapi bila mana aku fikir balik, dalam negatif ada positif, dalam positif ada negatif. Dulu aku menganggap jerat adalah negatif. Tapi dalam negatif ada unsur positif. Okey, seperti mana yang telah aku cakapkan tadi. Dalam dunia hutan ataupun dalam dunia survival, jerat boleh kita gunakan sebagai tujuan pertahanan sekeliling khasnya pada waktu malam. Dengan cara yang macam mana? Kita pasanglah sebanyak yang boleh dekat sekeliling perkhemahan kita ni. Pasang dengan kemas-kemas. Tujuannya bila mana pada waktu malam ada pergerakan haiwan hutan yang datang daripada golongan predator ataupun pembunuh senyap hutan yang datang ke arah kita secara senyap-senyap. Apabila mereka pijak jerat, mereka akan kena. Itu adalah pandangan positif dalam negatif tentang jerat. Tapi sebenarnya pada hari ini bukanlah aku nak cakap tentang jerat sangat pun. Untuk cakap tentang jerat nanti akan datang. Cuma hari ini aku nak kongsikan dengan korang tentang ini dia. Main weapon, bukan main weapon. Senjata survival aku. Salah satunya yang aku bawa dalam hutan. Ini adalah gerber China yang lebih dikenal sebagai gerber cap ayam. Cap ayam, cap ayam, peduli apa. Janji boleh pakai dalam hutan. Okey, hari ini aku nak kongsikan kepada korang tentang keseronokan menggunakan gerber cap ayam daripada China. Walaupun daripada China, cap ayam, kau jangan pandang sebelah mata pada dia. Pasal aku gunakan pisau ni dalam hutan dah hampir 4 tahun untuk tujuan survival dalam hutan. Hari ini aku kongsikan kepada korang bagaimana seronoknya menggunakan pisau gerber cap ayam ni dan apa kelebihan-kelebihan dia. Okey geng, macam biasalah, aku ni bukan lagi berada dalam hutan tebal. Korang jangan fikir ini adalah hutan tebal. Ini adalah hutan tengah kampung yang pernah aku gunakan untuk video sebelum, untuk bercakap bersembang-sembang dengan korang semua, untuk membebel sana sini. Okey, hari ni dalam hutan kampung ni, aku tadi yang tadi tu bukan nak tunjuk pasal jerat sangat pun. Saja je. Kalau korang tengok pada awal video, aku bergerak tadi tu, kan, buat action je lebih. Gunakan pisau, apa benda? Mana pisau ni hilang ni? Okey, ini dia. Aku gunakan pisau gerber cap ayam ni pada China. Sebab dah ada yang minta review. Setakat ni dah 2 orang yang aku baca dalam komen minta aku review pisau ni. Jadi aku pun review lah. Dan sebenarnya aku ni taklah pandai mana nak bercakap tentang pisau. Pasal aku tahu korang semua ada yang lebih pandai. Tapi aku peduli apa. Engkau pandai engkau, aku pandai aku. Engkau punya pasal, aku punya pasal. Kalau kau pandai kau buat video. Jangan cakap banyak kat komen. Okey. Dalam dunia survival, salah satu senjata yang dikirakan agak-agak penting adalah senjata tajam. Yang datang daripada kalangan pisau ataupun parang. Yang wajib kita bawa bila mana kaki kita mula melangkah masuk ke dalam alam hutan. Pasal pisau
ataupun parang dalam dunia survival ataupun dalam dunia perhutanan. Ibarat kad kredit kita dalam hutan untuk kita beli pelbagai perkara dalam hutan. Jadi adalah wajib untuk kita bawa pisau ataupun parang bila mana kaki kita melangkah masuk dalam alam rimba. Tapi, okey, geng-geng sekalian, bila mana sebut je tentang pisau daripada China, kita pun kenal China ni adalah sebuah negara yang sangat suka untuk tiru barang ataupun produk daripada negara lain. Itu adalah perangai China. Lantak dia lah. Yang penting kita boleh guna barang-barang mereka ni dengan harga yang sangat murah. Okey, walaupun China ni adalah negara yang suka meniru barang-barang orang, tapi itu tidak bermakna walaupun barang mereka dijual dengan harga yang murah daripada harga asal, itu bukan bermaksud barang mereka tidak ada kualiti sama sekali. Pasal pisau ni telah menjadi saksi selama perjalanan aku dalam hutan. Pisau ni aku dah gunakan hampir 4 tahun, macam mana yang tadi aku sebutkan. Okey, inilah dia pisau survival aku yang pada dulu sampai sekarang. Dulu pakai yang lain, pakai hampir dalam setahun lebih macam itulah. Aku dah tak pakai dah. Semenjak aku dah kurang aktif dalam dunia survival dulu, lebih pada scuba. Tetap juga masuk hutan, main hutan, cuma tak direkam. Tapi inilah dia pisau yang aku bawa. Daripada bersini hitam, dah jadi putih macam ni dah. Dia ngasah je, tutup tanah macam-macam lah, tutup pokok lagi. Jadi putih macam mana korang tengok ni lah. Okey, walaupun pisau China ni ramai orang tak yakin sebenarnya. Jadi hari ni aku rasa terpanggil untuk kongsikan pengalaman aku menggunakan pisau Gerber daripada China ni. Walaupun dia kopi-kopi, cap ayam. Tapi tak ada masalah untuk kita gunakan dalam hutan selagi benda tu adalah tajam. Kalau korang tengok depan korang ni, aku dah sediakan beberapa bahan yang aku akan uji kaji depan korang. Bukan uji kaji lah, buat show depan korang untuk tunjuk pisau ni betul ke tak betul boleh bekerja dalam hutan. Pasal zaman sekarang ni orang nak bukti. Kalau bercakap pakai mulut tak ada perbuatan, orang tak percaya. Itu dipanggil semang lebat. Jadi aku tak suka semang lebat. Aku tunjukkan kepada korang. Okey, ini adalah pelepas sawit. Pelepas sawit lebih keras daripada buah kelapa yang kita potong untuk minum air tu. Jadi hari ni aku, okey, mula-mula aku akan gunakan batang sawit, pelepas sawit ni untuk potong. Kau dengar pun kau tahu keras. Keras kan? Kalau ketuk kepala kau boleh biol. Okey, walaupun dia keras, kita tengok adakah pisau Gerber ni, Gerber cap ayam pada China ni boleh bekerja ataupun tidak. Jom kita buat sama-sama. Okey geng, yang pertama macam biasalah, batang pelepas sawit ni dia agak berduri. Jadi sebelum kita mulakan pertunjukan ganas dalam depan kamera ni, kita buang dululah dia punya duri-duri ni untuk mengelakkan kita daripada terluka. Bukan terluka di hati, tapi terluka di jari. Terluka di hati orang tak nampak, tapi kalau terluka kat jari orang nampak, orang gelakkan, orang kata padan muka, kerja ala kadar. Kan dapat kena kutuk. Okey, ini pisau Gerber cap ayam daripada China ni. Terus terang aku cakap, aku masuk dalam hutan, kebanyakan barang-barang aku sekarang semua pada China. Dalam beg poket Doraemon ni, lampu daripada China. Pisau pun pada China. Bukan itu saja. Tak percaya? Ni dia. Parang aku ni pun pada China. Semua pada China. Ini pun nanti aku tunjuk juga. Okey, walaupun dia pada China, macam tadi aku cakap, tidak bermaksud dia tak berkualiti. Tengok ni. Best tak best? Kita potong dia. Nampak tak? Sedap ber. Nampak tak? Kalau nak tahu, pelepas sawit memang lebih keras lah daripada buah kelapa. Tapi walaupun dia keras, tetap juga boleh memotong. Nampak tak? Tak ada masalah pun kita nak pakai pisau China kalau kita nak masuk dalam hutan. Tak ada masalah. Nampak tak? Keras ni pun boleh potong lagi. Okey. Kita mula pula pada kayu. Ini kayu. Okey, asyik batuk je aku sekarang ni. Okey, ini kayu. Kita tengok, boleh tak pisau Gerber cap ayam daripada China ni bekerja untuk tolong kita dalam hutan untuk tujuan ijtihad hidup. Saksikan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini bukanlah video penipuan. Ini adalah kenyataan yang benar. Mesti ingat, kenyataan adalah sangat pahit untuk ditelan. Sedap je motong, tak ada masalah pun. Sedap je motong, tak ada masalah pun. Pada China pisau ni. Nampak tak? Nampak tak? Sedap je motong. Okey, korang janganlah nak samakan ini dengan parang, nak kena hayun 3, 4, 10 kali baru boleh putus. Tapi tak adalah sampai 10 kali. Pasal kita kena faham lah fizik yang ada pada pisau. Dia taklah seberat parang. Kalau parang ni, sekali hentam dah putus dah. Ini hanyalah pisau, kena faham kat situ. Okey,
Ini agak kecil sikit. Kita tengok. Boleh potong tak? Lawa potong dia. Tak ada masalah pun. Pisau pada China. Bukan aku bohong. Korang pun dah tengok dah kan. Okey, sekali lagi. Pelepas sawit. Buang dulu. Segala duri yang ada ni. Duri ni memberikan kita bala nanti. Duri sawit ni kalau dah masuk dalam tangan, bukan senang kau nak buang dia. Setiap bulan kau kena tunggu dia bernanah. Dia akan keluar dengan sendiri. Okey, sekali lagi. Guna yang bawah pula. Okey. Dapat potong. Dapat potong. Pakai pisau ni je. Kayu lagi sekali. Aku belakang sikit lah. 3 hentaman kayu. Pun masih lagi berjaya untuk kita sebat dalam hutan. Pasal apa? Benda-benda gini memang agak membantu. Okey. Pisau ni dia agak berat sebenarnya. Dia bukan ringan Dia agak berat, hampir kepada parang. Tapi dia taklah sesedap kita gunakan parang dalam hutan. Okey. Last sekali. Dengar tak? Kayu besar tu. Jom kita show. Kayu ni, ini mata pisau. Ini kayu agak besar Jadi kita cubalah adakah berjaya ataupun tidak. Tapi andai kata kalau dia kurang kurang berjaya, itu tak pelik. Pasal apa? Dia pisau. Kalau parang besar ni pun tak boleh nak tutup, buanglah parang tu dalam semak. Tapi untuk pisau kita try. Sebab pisau ni agak berat. Kita cuba. Sedap juga motongnya. Kayu ni pun agak keras. Bukan tak keras kayu ni, keras. Tengok, boleh tak boleh. Berjaya. Nampak tak? Walaupun dia pisau cap China besar ni, boleh tutuh lagi ni Mata pun alhamdulillah. Tajam lagi rasa ni. Tapi itulah aku tak bawa kertas pula. Kalau bawa kertas tadi boleh juga nak iris. Nak tunjukkan kepada korang. Tapi lillahi ta'ala. Tajam lagi ni Tajam lagi ni. Ini kayu dia tadi. Ini tadi. Besar kan? Kan? Besar. Bukan kecil. Tadi kita gunakan pisau daripada China. Kan? Untuk buat pertunjukan. Untuk potong kayu yang kecil, yang besar. Kemudian pelepas sawit. Pelepas sawit memang keras lah. Okey, sekarang ni dekat depan korang adalah parang. Ini adalah parang taktikal. Aku beli dekat TikTok dulu. Parang ni berat dan tajam. Pun datang pada China juga. Jom kita tengok. Boleh tak boleh buat kerja? Kita tengok ni pula. Parang China bekerja. Yang orang takut sangat nak pakai, orang kata cap ayam kan. Ini dia. Cap ayam punya parang. Kita tengok. Betul-betul ayam ke tiger punya parang ni. Bukan long tiger. Long tiger tu pembohong. Okey. Ini tadi aku dah letak. Kita pakai yang ni. Belakang sikit lah. Bagi korang nampak. Tajam tak tajam? Kayu ni keras tau. Kan patah. Bukan patah, putus. Walaupun dia datang daripada China, bukan bermaksud dia tak ada kualiti. Dia ada kualiti. Korang jangan takut-takut nak beli, nak pakai. Tajam lagi parangnya. Besi dia tengok pada gaya lah. Bukan jenis besi cepat tumpul. Sebab aku sekarang ni aku memang kerap gunakan parang ni untuk pelbagai misi dan juga operasi. Sulit lagi terkejut dalam hutan. Parang cap ayam. Ni dia. Pisau pun cap ayam pada China. Tapi mampu bekerja dalam hutan. Okey. Korang dah nampak kan? Macam mana barang-barang yang datang daripada China ni kita boleh gunakan dalam hutan untuk tujuan survival. Bukan sekadar survival je. Kau nak pergi mancing pun boleh bawa pisau-pisau macam ni, tak ada masalah pun. Barang pada China ni orang akan anggap low quality, low class kan. Tapi harga dia murah. Walaupun harga murah, sedap pakai ni. Sebab aku dah tunjuk pada korang. Okay, bagi aku memang agak sedap untuk pakai. Bagi korang aku tak pastilah. Sebab aku memang suka dengan bentuk pisau geber ni. Dia lebih nampak tactical. Jumpa dulu jual dekat Shopee dulu harga murah. Dulu kat Shopee dalam sebilah harga dalam RM29 macam tu lah. Tapi sekarang ni aku cari kat Shopee dah tak ada dah. Memang dah tak ada dah. Tapi walaupun dia murah, pakai sedap. Okey, untuk pisau ni aku ada banyak. Aku ada 4 bilah. 4 bilah, 5 bilah. Ni sebilah. Ni 2 bilah. Dalam beg ada lagi 3 bilah.
Satu warna hitam, dua warna kaki, dua lagi warna hijau. Ni pun sama. Ni memang aku standby kat sini. Pasal apa? Dalam hutan ni penting. Duduk satu dekat poket Doraemon. Apa-apa kita lawan terus. Tapi bukanlah aku nak tunjuk dekat korang cara lawan haiwan buas. Tak, itu tak penting. Aku nak kongsikan pada korang. Jangan rasa takut, jangan rasa ragu untuk pakai barang pada China. Sebab korang mesti ingat, kenapa China ni dah lah suka tiru barang orang. Jual pula murah. Sebab aku fikir balik, mungkin itu adalah salah satu dorang punya strategi untuk kuasai ekonomi. Sebab sekarang kita nampak pun China pun dah makin maju dalam teknologi. Dah semakin kuasai ekonomi. Jadi, dorang jual dulu dengan harga murah. Kau percayalah cakap aku ni. Di masa akan datang, pisau ni akan jadi mahal. Jadi kalau korang jumpa, korang beli terus. Ini bentuk lawa. Pakai bau sedap. Agak berat. Yang ni pun sama. Agak berat. Walaupun dia pada China. Memang berat. Sedap pakai ni. Tapi kalau kau tanya aku besi jenis apa ni, aku tak pastilah. Seingat aku ini besi jenis apa ni. Entahlah. Aku pun tak tahulah. Nak cakap buat pandai kan. Bukan ilmu aku. Yang penting, pakai dalam hutan sedap. Nak memotong sedap. Nak apa semua sedap. Macam tadi yang korang tengok pada awal video kan, aku merintis, bukan merintis lah, aku memotong pokok itu ini apa semua pakai pisau. Tapi bukan bermakna pisau ni adalah main senjata aku ataupun main alat tajam aku dalam hutan untuk merintis. Tak, mengarut je. Kita kok mana pun dalam hutan kau nak merintis, sedap pakai parang. Okey, parang ni berat. Setengah orang dia tak suka parang berat. Tapi kalau aku pula, aku suka parang berat. Pasal dalam hutan, aku lebih untuk pertahankan diri. Aku kurang sikit untuk merintis ni. Sebab bila mana pakai parang berat macam ni kan, sebab itulah aku letak tali kat sini. Pakai kat sini. Bila mana aku pakai dalam hutan, dia takkan terlepas. Dia berat sebab aku jenis berfikir negatif kan. Dalam hutan ni bila mana kita berdepan ancaman, dia berat, pegang, hayun terus. Bila mana barang berat, kita hayun, kena padu. Memang jalan terus nanti. Okey, kalau nak sebut barang-barang China ni, aku nak kongsi lagi dengan korang. Bukan sekadar pisau dengan parang saja yang aku pakai. Ini adalah snapcling ataupun carabiner ataupun carabiner. Okey, aku nak cerita pada korang ni Yang merah dengan yang hitam. Yang merah ni brand Kong aku beli dulu dalam harga dalam RM130 seketul. Beli dua. Yang hitam ada dua, yang lain ada dua, tapi yang lain aku dah jual. Yang tinggal ini saja. Yang merah ni pula, kalau korang nak tahu, ini pun brand China. Dulu aku beli harga dalam RM20 seketulnya. Dan aku pernah buat uji kaji ataupun ujian. Dulu korang tahu kan masa yang siapa-siapa yang pernah ataupun yang penonton-penonton yang datang daripada channel Jejak Rimba 1 lah. Diorang tahulah dulu aku ni kadang-kadang main survival, kadang-kadang suka main terjun bukit dengan tali kan. Jadi inilah dia yang tinggal. Carabiner ni ataupun snapcling ni. Pada China harga RM20. Pernah buat uji kaji, satu tali 12mm. Panjang lebih pada 50 meter. Aku pakai snapcling ni dekat harness. Bergayut 2 orang. Lillahi ta'ala cakap, bukan nak bohong. Bergayut 2 orang. Dan orang yang ikut aku bergayut pun tak tahu yang ini adalah barang murah. Dia tak tahu ini barang pada China. Bergayut sampai ke bawah. Lepas sampai ke dasar. Ke dasar dah lah. Apa ingat seluruh kita main scuba. Lepas sampai ke dekat darat bawah tu. Aku cakap pada dia. Ini adalah barang pada China yang aku beli kat Shopee. Tunjuk pada dia bukti pembelian dekat Shopee. Terkejut dia dengar. Terkejut dia tengok. Tak sangka dia. Barang ni kuat. Lillahi ta'ala. Aku tak tipu korang ni. Lillahi ta'ala. Walaupun pada China, tapi kuat. Tapi sebenarnya bukanlah aku nak cakap pasal snapcling ni. Ini cuma contoh yang aku pakai. Sebab aku main dengan nyawa. Tapi yang penting, pisau kita. Bukan main pisau kita Aku bukan suruh korang beli. Tapi kalau korang nak beli, korang punya pasal lah duit kau, bukan duit aku kan. Kalau nak beli, belilah 10. Beli 10. Kau ambil 8. Aku ambil 2. Hantar aku 2. Macam tu baru adil. Pasal aku tolong kau ni. Jadi korang beli. Korang beli. Gunalah untuk korang. Jangan takut. Walaupun pada China, pakai sedap, pakai mantap. Aku dah tunjuk pada korang dalam video kan. Bukan aku nak bohong. Dulu pun aku tak yakin juga dengan barang China ni. Kita akan fikir, barang China ni tahan ke? Kualiti elok ke? Bila aku dah pakai, alhamdulillah, memuaskan. Sampai sekarang aku setia dengan pisau ni. Korang kena dapatkan satu juga. Ini aku hasut tau. Kalau ada orang tanya, siapa hasut? Kau cakap je, Jejak Rimba hasut. Padan bukan kau. Makan racun. Last, master sekalian. Ya, aku tahu kau nak makan. Sabar dulu kan. Tengok dulu. Nanti kau tengok kau dapat ilmu. Ini kau nak makan nasi tu bila kau boleh makan. Okey. Pisau kan. Kita pilih pisau dalam hutan. Pisau ni lah mengikut pengalaman aku yang pernah gunakan pisau. Ada jenis hulu ni, hulu bulat. Hulu bulat tu kalau boleh kau janganlah beli bawa masuk hutan.
Sakit hati kau nanti. Kau cari ulu yang macam ni ha. Jenis apa? Macam ni lah. Jenis leper macam ni kan. Leper kembung-kembung macam tu lah. Tapi kalau kau dapat yang leper pun tak ada masalah. Jadi ulu mesti macam ni. Pasal apa? Bila mana kau pegang, kau nak memotong, dia tak berpusing. Kalau kau pakai pisau yang jenis ulu bulat tu kan. Dulu aku ada pisau jenis bulat ulu tu. Bulat macam galah. Kau pegang dah macam ni. Kau rasa dah center kan. Bila mana kau nak memotong, dia terpusing pula dah. Dia terpusing pula dah. Kalau pisau murah, memang patah lah. Memang patah. Ini pun pisau murah juga tapi tak patah. Okey, satu lagi. Kalau masuk hutan, bawa pisau, cari besi yang jenis macam ni. Besi jenis tak mudah berkarat. Pasal pisau ni kita gunakan lebih untuk kita memotong makanan kita dalam hutan. Motong daging, motong ikan. Cari jenis-jenis macam ni. Yang jenis tak mudah berkarat. Okey, itu saja. Okeylah geng. Dah, boleh pergi makan. Hahaha.